Assalamualaikum sahabat-sahabat. Ada saya punya sahabat tanya saya macam mana nak buat perambut lipan. Jadi saya dalam video ni saya akan tunjuk cara-cara nak buat perambut lipan, cara saya sendiri. Jadi sahabat-sahabat kalau nak tiru ke ataupun nak hanya jadikan panduan saja boleh tengok. Jadi saya akan ajar, semoga bermanfaat kepada semua sahabat. Okey sahabat, untuk kita buat rambut lipan memerlukan satu tali, iaitu main tali utama, dan juga tali kedua untuk buat sulaman lipan. Okey, mula-mula kita ambil tali utama ni yang nak jadikan rambut. Okey, kita macam saya akan sangkut dekat kili lah untuk senang. Okey. Okey, kita ambil tali kedua. Kuku dia agak sama panjang kiri dan kanan. Okey, mula kita ikat je dulu. Ikat biasa. Okey, ikat agak-agak kiri kanan sama panjang, kiri kanan lebih kurang sama panjang. Kita tarik. Okey, kemas-kemas. Okey, lepas tu kita nak mulakan sulaman. Kita agak-agak lah lubang untuk kita letak, masukkan kili ke besar mana kita nak, terpulang pada sahabat-sahabat. Okey, kalau sahabat tengok dekat sini. Okey, ikatan simpul. Yang ni dia akan jadi ke bawah, dan yang ni akan jadi ke atas. Okey. Okey, untuk simpul dia, yang ke bawah ni naikkan ke atas. Naikkan ke atas, dan ke atas ni turun ke bawah dan masukkan ke dalam lubang yang pertama. Jadi sahabat boleh tarik kuat-kuat. Okey, tadi yang ni ke atas, tadi kita tukar ke bawah. Yang ini dari bawah naik dan masuk lubang atas. Okey, kita tarik. Lepas tu buat balik atas. Okey, bawah. Atas. Bawah. Atas. Begitulah seterusnya sampai siap lah. Bawah. Okey, tengok dulu. Okey, dia akan jadi macam ni. Lipan. Okey, kita teruskan lagi.
Okey, sahabat. Nah, beginilah lebih kurang. Okey, rambut lipan. Okey, sahabat boleh buatlah corak-corak macam mana sahabat nak buat, panjang mana, rambut bentuk macam mana. Jadi saya cuma ajar untuk kait rambut lipan saja. Okey, nampak kemas, cantik. Sahabat nak pakai benang warna apa untuk nampak lagi cantik, terpulang pada sahabat-sahabat. Okey, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.